Ada aset kewangan yang nilainya boleh jatuh sampai kosong. Saham boleh lingkup. Mata wang kita boleh susut. Hartanah pula boleh merosot. Tapi satu aset yang tak pernah jadi kosong iaitu emas. Ramai orang yang masih sangka simpanan tunai ataupun pelaburan masih lebih selamat. Hakikatnya, semuanya bergantung pada keadaan ekonomi. Sekali berlaku krisis, nilai mata wang kita boleh lenyap macam tu sahaja. Tapi emas ni lain. Ia bukan sekadar logam, tapi ia aset fizikal yang wujud terhad dekat muka bumi kita. Ia tak boleh dicetak sesuka hati, tak boleh dimanipulasi oleh kerajaan dan tak boleh diwujudkan hanya melalui sistem digital. Permintaan emas pula sentiasa ada, daripada individu, bank pusat sehinggalah ke industri teknologi. Sejarah pula dah buktikan walaupun perang atau krisis kewangan berlaku, emas ni tetap diterima dan tetap bernilai. Harga emas ni boleh naik dan turun, tapi nilainya tak pernah jadi kosong. Sebab itulah simpan emas ni bukan saja untuk cepat kaya, tapi untuk jaminan nilai yang tak boleh dimusnahkan ataupun inflasi. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas dengan cara yang paling selamat, boleh lihat pin video Fiza untuk tahu cara bermula. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing langkah-langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas.